Assalamualaikum kawan-kawan. Jom kita buat menu ni memang sedap. Okey, gulai lemak cili api buah nenas campur kepah. Menu ni memang sedap. Alhamdulillah. Basuh bersih-bersih kepah dan kita rebus. Bila terbuka cengkerang tu tandanya dah masak lah. Okey, kita buangkan najis dia yang ada berwarna hitam tu ya. Kita buang. Okey, inilah hasilnya. Okey, kita tumbuk kunyit hidup, bawang dan cili api. Masukkan air secukupnya. Jangan lupa kita letak satu batang serai yang telah kita ketuk. Okey, masukkan pula satu helai daun kunyit dan kita masak sehingga mendidih. Dah mendidih baru kita masukkan buah nenas. Okey, kita masukkan air lagi, masukkan santan. Kemudian kita masukkan kepah dan satu biji buah tomato. Okey, masuk sedikit gula pasir, garam dan juga serbuk perasa. Okey, kita kacau-kacau. Kalau kurang pekat boleh tambah lagi satu kotak kecil santan. Okey, kita kacau-kacau dia. Okey, kita tunggu sehingga betul-betul mendidih dan kuah itu masak. Okey, dah masak pun tutup api. Terima kasih. Bye.